Pada minggu lalu, sewaktu lawatan ataupun sewaktu program Yang Berhormat Perdana Menteri ke dipanggil TikTok Shop Summit, ya, dan ada salah satu soalan yang dibangkitkan oleh khalayak mengenai platform e-dagang yang dipercayai bukan anti-kompetitif, tapi ada beberapa tindakan ataupun tidak dikawal selia dengan baik. Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM. Bagi produk-produk yang dijual, sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara. Ya, jadi proses pendaftaran untuk pihak Kementerian Kewangan dan LHDN itu ada prosesnya, manakala bagi pihak MCMC juga sama. Jadi kita akan jemput platform-platform ini untuk sedikit sesi libat urus dan perbincangan. Bagi pihak MCMC, sebelum ini kerangka pelesenan yang telah diguna pakai terhadap platform-platform media sosial itu telah memberi pengalaman kepada pihak MCMC tentang apa yang perlu dilakukan dalam perbincangan dengan platform. Jadi mungkin perbincangan yang hampir serupa boleh diadakan dengan pihak platform-platform e-dagang.